Beuh. Tak, sebenarnya lah. Betul. Assalamualaikum tuan. Okey. Sebelum ni tuan datang kat saya, tuan cakap nak servis radiator. Okey. Lepas tu bila saya check, saya hantar pergi kedai radiator. Kedai cakap radiator tu memang dah reput. Okey, kita pun dah ganti radiator baru. Copper memang cun lah. Tapi selesai je tukar radiator, air tendang. Saya dah cakap ini kena angkat head sebab head dah bengkok. Okey. Head dah bengkok ni adalah sebab terlampau panas Dia panggil overheat. Enjin terlampau panas, head akan melentik, akan bengkok. Jadi akan ada pressure di dalam ruang pembakaran. Jadi hari ni saya buka head, saya jumpa satu lagi benda. Punca lagi kenapa air kurang ni. Nampak Nampak? Skru ni dah patah, tapi dia gam. Sebenarnya, bila skru dah patah, apa yang perlu dibuat? Kena keluarkan skru ni, buat trip balik. Kalau trip tu dah rosak, barulah gam. So, dia hanya mengharapkan gam saja. Dia buh gam banyak-banyak, tapi air still keluar kat sini. Nampak kesan karat tu? Kesan air keluar. Jadi kadang-kadang benda-benda remeh, benda kecil boleh buat overheat. Okey, itu sajalah saya info kat tuan Jadi punca overheat tu banyak sebenarnya. Yang untuk van ni daripada radiator bocor, daripada benda ni satu ni. Skru ni dah patah, dia just bubur gam saja. Nampak kesan air keluar slow-slow. Air akan kurang. Lama-lama dia overheat lah. Okey, itu saja. Terima tu. Aku nak update berkenaan dengan yang penutup besi ni kat head KM36 ni. Tempoh hari skru dia patah 2 biji. Lepas tu dia pergi gam Dia gam banyak-banyak kat sini. Konon-konon gam tu boleh pegang benda ni. Jadi skru yang elok tu hanya 2 saja. Tapi bila aku buka, satu patah. Rupanya trip ni dia dah makan, dia paksa ikat. Jadi sekarang ni aku dah skim, aku hantar foundry, skim sekali jalan, lepas tu keluarkan skru yang patah. Lepas tu tap balik trip ni. Jadi sekarang ni aku pun akan gam juga. Jadi tak adalah gam dia tu sampai berlebih-lebih sangat. Gam yang aku buat ni sekedar untuk tak nak bagi bocor. Kadang-kadang benda ni bukannya cantik mana pun. Jadi wajib sebenarnya kau gam light-light saja. Bukanlah gam sampai banyak-banyak. Nanti kau kata, abang tu pun sama pemain gam. Betul, aku pun pemain gam juga. Aku ngaku benda tu. Tujuan aku satu je. Supaya tak nak bocor. Tapi bukanlah gam tu yang pegang dia. Nanti kau salah faham. Oh, gam ni supaya dia pegang. Bukan. Gam light-light je, nampak tu. Aku dah buat gam. Gam light-light. Tujuan gam aku buat ni macam tadilah aku cakap. Insurans. Tak nak dia bocor. Sebab permukaan ni pun bukan cantik. Kau tengok permukaan dia. Dah tak apa-apa rata dah. Jadi kita bubuhlah gam sikit. Light-light. Nampak tu. Kita mengelakkan dia bocor. Tapi skru dia elok. Kita yakin dia boleh pegang dengan baik. Okey, kita pasanglah lagi. Itu saja. Sebelum ni gam keliling ni bos. Penuh dia gam. Konon-konon gam tu boleh pegang benda ni. Jadi 4 skru ni aku ganti barulah. Okey. Itu sajalah sedikit perkongsian daripada aku untuk hari ni. Terima tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum bos. Saya nak update bos. MH2906. Okey. Kenal van bos Yang agak lambat tu sebab hantar head tu yang trip loose tu Okey. Ni saya dah siapkan Water jacket saya dah check, saya buka satu saja. Sebab saya check dulu tak ada yang reput. So saya akan ganti sebiji je lah. Yang lain saya tak payah gantilah. Okey. Head saya dah skim. Trip yang loose tu dah repair Trip yang loose saya dah repair. Dah keluarkan yang skru yang patah tu. Ni dia sekarang. Lepas tu head dah skim dah.
Dah grembal dah pun. Valve dah grembal. Sekarang saya tukar valve seal. Saya akan buat pemasangan lah. Okey. InsyaAllah saya akan siapkan secepat mungkin. Terima tu bos.